Bayangkan tengah malam anda terjaga dan melihat bayangan besar melintas di sisi mata. Adakah ia mimpi atau sesuatu sedang memerhati? Inilah yang dialami oleh Norin Iman, gangguan misteri yang dikaitkan dengan saka bayi. Lebih seram ketika penggambaran filem Congkak, Rizman Huzaimi dan kru mendengar bunyi kenduri kahwin yang tidak wujud, sementara arwah M. Rajoli tiba-tiba sukar membaca Al-Fatihah. Di sini admin ingin menceritakan 5 kisah seram selebriti paling viral di Malaysia yang ramai tak sangka. Nombor 5. Syafi'i Naswib. Menurut video TikTok Sembang Seram, Syafi'i Naswib berkongsi pengalaman seram sewaktu dia dan adiknya melalui jalan di Gua Musang. Mereka memandu tengah hari, menikmati pemandangan Bukit Bukau yang indah. Tapi menjelang petang, Syafi'i terasa lapar. Kalau ada RNR nanti kita isi minyak dan makan sekali, katanya. Tak lama selepas itu, mereka ternampak RNR tapi terlalu ramai orang. Mereka teruskan perjalanan hingga ternampak satu pekan kecil. Kedai-kedainya seragam, jalan bertanah merah. Tertarik, mereka berhenti di sebuah kedai makan. Seorang budak lelaki menyapa, "Ya bang, nak makan apa?" Sementara menunggu makanan, mata Syafi'i tertancap pada TV lama menayangkan Adnan Sempit. Tiba-tiba seorang wanita muncul dari belakang tiang. Matanya cengkung, kulitnya pucat, memakai apron lusuh. "Dek, nak makan apa?" Dia keluar daripada tiang yang ada TV tu macam ni. "Adik, nak makan apa?" Dia macam tu. Syafi'i tersentak. "Kita dah order dengan abang tadi," jawabnya. "Tahu, tapi makanan dah habis." "Oh, kalau macam tu tak apalah, kita gerak tempat lain," jawab Syafi'i. Wanita itu menyeringai, "Nanti dulu ada bihun sup, mie kari." Walaupun seram, mereka tetap makan di situ. Pelik, sebab pelanggan lain tiba-tiba senyap. Sebaik selesai, mereka bayar dan beredar. Dalam perjalanan, sebuah kereta di belakang mengekori mereka, memberi high beam. Adiknya berbisik, "Bang, peliklah kenapa semua orang high beam kita." Sampai di Kelantan, mereka bertanya kepada rakan, "Korang pernah tak lalu jalan Gua Musang? Ada pekan koboi?" Rakannya mengerutkan dahi. "Tak adalah Afi, dekat Gua Musang. Lepas RNR, memang tak ada pekan macam tu." Tak ada Ayi. Memang lepas RNR Gua Musang tu, itulah satu-satu tempat kedai makan pun. Tak ada tempat koboi semua tu. Darah Syafi'i serta-merta berderau. Kalau bukan dunia nyata, mereka sebenarnya dah makan di mana? Nombor 4. Syafiq Kyle. Menerusi video TikTok Sembang Seram, Syafiq Kyle berkongsi satu pengalaman seram yang berlaku ketika dia menjalani penggambaran di set Sheriff. Ketika itu, dia sedang melakonkan satu babak yang memerlukannya berhadapan dengan beberapa mayat. Ia adalah mangsa yang kononnya telah dia bunuh. Ada satu scene dalam bilik, satu lagi di koridor balai polis. Semuanya nampak normal ketika itu. Sehinggalah dia mula rasa sesuatu yang tak kena. Syafiq mula berasa anxiety yang luar biasa sewaktu melihat mayat-mayat tersebut. Dia tahu semua itu hanyalah rakan pelakon, tapi kenapa dia rasa seram semacam? Babak pertama di dalam bilik, dia masuk, kamera follow dari belakang. Sepatutnya hanya ada mayat-mayat yang sama, tapi bila dia pandang sekali lagi, ada satu mayat yang lebih tinggi yang tak ada sebelum ini. Aku pandang balik macam tadi je lah aku. Lepas tu aku nampak ada seorang kat belakang, dia tinggi sikit. Dia terkedu. "Siapa tu?" bisiknya dalam hati. Tak berani nak tengok lama-lama, dia hanya pandang ke bawah dan teruskan lakonan. Malam berikutnya di balai polis, dia perlu berjalan di antara barisan mayat. Semua dah siap berdiri di kiri dan kanan. Dia melangkah, kamera ikut. Tapi tiba-tiba, dia perasan di belakang salah satu mayat ada satu lagi mayat yang serupa. Aku jalan. Anak mataku dekat sebelah sini punya orang, bukan belah sini. Sebab kamera kat sini. Belah sini punya orang untuk bagi eyeline kat aku sebab aku tengok. Macam tu kan? Ada orang dekat belakang dia juga yang sama. Syafiq terus minta untuk berhenti shoot seketika. Kemudian dia mencari LP Nana. Nana, dia ada lagi ni. Aku tak boleh. LP Nana terus baca doa. Suasana terasa berat dan selepas itu barulah keadaan kembali normal. Keesokan harinya penggambaran berjalan seperti biasa.
tiada lagi gangguan, tapi bagi Syafiq, pengalaman itu masih terbayang-bayang di fikirannya. Siapa sebenarnya yang dia nampak di set malam itu? Itulah pengalaman seram terkini yang berlaku terhadap Syafiq. Nombor 3. Fauziah Nawi. Sebelum admin sambung, sekiranya korang ada kisah seram tersendiri yang ingin admin ceritakan pada video-video Top 5 Malaysia, boleh email pada top5malaysia1@gmail.com. Menurut video TikTok M-Star Malaysia, Fauziah Nawi pernah mengalami satu kejadian seram ketika menjalani penggambaran sebuah drama di sebuah hospital lama kosong. Waktu itu, sekitar maghrib, dia bersama beberapa rakan artis pergi menunaikan solat di surau berdekatan. Bila mereka kembali ke set, sesuatu yang pelik berlaku. Ward yang sepatutnya ditutup pada waktu malam, kelihatan seperti masih beroperasi. Dia melihat ada pesakit terbaring di atas katil, walhal hospital itu sudah lama tidak beroperasi. Bulu romanya meremang. Ketika itu, dia juga ternampak seorang jururawat lengkap bertopi sedang berbual dengan seorang pengawal keselamatan berbangsa India. Dia menghampiri mereka masih dalam keadaan hairan. Peliklah, siang wad ni tutup, kenapa malam buka pula? Tanyanya. Namun tiba-tiba seseorang di set berbisik tegas. Diam, boleh tak? So balik tu I tengok, I kata malam ward ni buka. I nampak orang dekat katil. Betul sumpah beremang berumah. Baju-baju ni ada apa tu I nampak nurse. Tapi nurse tu dia tak pakai baju macam sekarang. Dia kehairanan, kenapa ada orang dalam ward tu kan? Sekali lagi mereka menegaskan, diam. Ketika itulah dia mula sedar mereka pun nampak sesuatu yang tidak sepatutnya ada di situ. Tamat penggambaran sekitar 10.30 malam, dia keluar dari wad. Di satu lorong, dia ternampak seorang budak penghantar barang dengan motosikalnya. Kakak dah habis syuting? Budak itu bertanya. Habis dah, tapi dia orang tak tahu habis pukul berapa. Balas Fauziah sebelum berlalu pergi. Keesokan harinya dalam perjalanan ke set di Klang, salah seorang kru bertanya, "Kak, semalam akak cakap dengan siapa?" Fauziah terpinga. Budak motor itulah dia tanya pasal syuting. Tiba-tiba kru itu memandangnya dengan wajah serius. "Kak, semalam tak ada orang, akak cakap sorang-sorang." Jantungnya berdegup kencang. Sebaik dia menceritakan kepada anaknya, jawapan anaknya hanya menambahkan misteri. Kita pergi syuting dekat Kelang. Teknisi kata, "Semalam akak cakap dengan siapa?" Kata, "Ada orang naik motor ni." "Kak, tak ada. You cakap seorang gini." Memang ramai orang dekat situ, Ma. Akhir kata kawasan tersebut memang mempunyai penunggu dan sangat angker. Nombor 2. Norin Iman. Menerusi video TikTok No Empire Shop, pada suatu malam yang sunyi, Norin Iman sedang tidur di sebelah suaminya ketika tiba-tiba satu bayangan besar melintas di sisi matanya. Dalam keheningan gelap itu, dia bersuara, "Kau nak apa? Kau nak apa dengan suami aku?" Norin terkejut dan berfikir, adakah aku sedang bermimpi atau ada sesuatu yang mengganggu? Rupanya betul dia sedang bercakap dengan entiti tersebut. So dalam gelap tu, tengah tengok Razi tapi aku nampak belah kiri aku ni macam ada satu kelibat besar tapi dia tak kacau aku. And aku tengah fikir sama ada kelibat tu dia nak kacau aku ataupun dia nak attack Razi. Sebaik dia cuba untuk menggapai suaminya, Razi, dia terasa seolah-olah melayang jauh. Keesokan paginya dengan nada gentar, Norin menceritakan kepada suaminya, "Bah, I rasa ada something lah dalam bilik tidur kita semalam." Dia juga menceritakan apa yang dia nampak. Rupanya suami dia juga mendengar bahawa Norin sedang bercakap sesuatu yang aneh dan tidak dia fahami. Namun Razi tidak mengejut Norin kerana berasa takut. Beberapa hari kemudian, mimpi ngeri kembali meraihnya. Dalam mimpi itu, seseorang muncul menghampiri dan apa yang mengelirukannya ialah adakah sosok itu ingin dia memegang atau mengambil bayi tersebut. Apa yang lebih mengejutkan yang membuatkan Norin beristighfar panjang ialah wajah bayi itu sangat hodoh. Tak lama kemudian, setelah dia membawa bayi itu ke rumah, rasa tidak selesa semakin menghantui. Baby tu wajah dia hodoh tau. Aku tak tahu macam budak tu ada mata ke tak ada mata ke, satu mata aku tak ingat, tapi baby tu memang hodoh lah. Hodoh. Di mana dia juga pernah bermimpi merasa kurang selesa sebaik bayi itu diletakkan di dalam baby cot yang terletak di sebelahnya. Akhirnya dengan berat hati dia memilih untuk mengembalikan bayi itu kepada pemiliknya. Ramai yang berpengalaman menafsirkan kejadian itu sebagai pertanda buruk yang menunjukkan adanya niat jahat. Ada juga yang percaya bahawa ia adalah saka bayi dan jika bayi itu diambil, ia akan mendatangkan kutukan. Sungguh pengalaman yang menyeramkan
menyeramkan membuatkan kita berfikir dua kali tentang kehadiran entiti yang tidak kita kenali. Nombor 1. Rizman Huzaimi. Menurut video TikTok No Empire Shop, pada satu hari semasa penggambaran filem Congkak, Rizman Huzaimi bersama kru mengalami kejadian yang masih menghantui ingatannya. Suasana mulai tenang di luar rumah ketika dia sedang duduk bersama anak-anak. Tiba-tiba dalam satu babak, arwah M. Rajoli hendak membelah tanah sedang dilakonkan. Ketika itu beliau perlu membaca Al-Fatihah, namun menurutnya agak sukar. Sebaik dia cuba untuk membaca sekali lagi, tiba-tiba suaranya tersekat seolah mulutnya berat. Rizman terfikir dalam hati, apa yang sedang berlaku ni? Masa itu juga terdengar satu bunyi bising seperti adanya konsert kenduri kahwin yang menggema dari arah belakang rumah. Dia memandang ke sebelah, namun para pelakon lain kelihatan seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Direktor yang sedang memakai headset juga kelihatan rileks. Satu bunyi macam konsert, macam muzik. Oh, bising lagi wah. Macam kenduri kahwin kat kampung. Tulis sebelah. Tapi yang semua pelakon lain semua buat tak tahu. Tengok director Ahmad Idham. Dia pakai headset lagi untuk dengar kan sound. Pun dia biasa je. Macam tak ada benda. Ketika itu dia tidak boleh menafikan kegelisahan yang melanda. Dengan nada berbisik, dia berkata, apa sal ni, macam mana kita nak shoot kalau begini? Ketika kamera sedang standby, asisten direktor Bob Ismail tiba-tiba mengigil seolah memberikan reaksi sama seperti apa yang sedang dia rasakan ketika itu. Kesimpulannya, dalam ramai-ramai rakan artis, cuma hanya mereka berdua sahaja yang perasan. Selepas penggambaran ketika di hotel, Bob pun mengakui bahawa dia juga mendengar bunyi bising riuh rendah itu. Keesokan harinya semasa syuting di lokasi yang sama, hanya angin kencang yang dapat dirasai mengganggu. Namun suasana masih terasa aneh. Semasa babak itu, M. Rajoli sendiri nampak tidak berapa sedap hati. Sejurus tiba di Kuala Lumpur, beliau tidak lagi dapat bercakap, akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Dia ada buffer time dalam seminggu ke 2 minggu macam itulah. So artis ni masuk kan. Dia dah tak boleh masuk, dia jatuh sakit sampai lalu meninggal. Hingga kini insiden itu masih menjadi misteri yang tidak terungkap, satu kenangan seram yang terus membayangi setiap langkahnya. Dari pekan misteri di Gua Musang hingga kegangguan di set penggambaran, kisah-kisah seram ini membuktikan bahawa ada perkara di dunia ini yang sukar dijelaskan dengan logik. Setiap kejadian memberikan satu peringatan, jangan terlalu yakin dengan apa yang kita lihat kerana kadang-kadang ada sesuatu yang melihat kita kembali. Sama ada dalam mimpi, tempat sunyi atau di sebalik kamera, kehadiran makhluk gaib bukan sekadar mitos. Jom komen, pernahkah anda mengalami situasi di mana sesuatu yang kelihatan normal berubah aneh? Komen juga kisah seram selebriti manakah paling menakutkan? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.